Anda pernah mengalami situasi itu? Pada suatu malam musim panas yang hujan lebat, di sebuah kedai makanan segera yang gelap, selepas semua pelanggan pulang, di meja sudut. Dia, yang diam-diam menuang soju, tiba-tiba membuka mulut. Sambil meletakkan ais di pipi saya yang merah padam dan tunduk malu, dia berbisik perlahan. Apa? Awak masih bujang? Comelnya. Tak apa ke kalau makcik macam saya jadi yang pertama? Seketika, jantung saya berdegup kencang seakan pecah dan nafas saya tersekat. Dengan bunyi klik pintu terkunci, udara di sekeliling menjadi hangat dan sentuhan tangannya yang panas akibat arak meluncur dari bahu ke paha dan semakin ke bawah. Namun, saya sama sekali tidak tahu bagaimana godaan manis malam itu akan mengubah seluruh hidup saya. Mulai sekarang, saya akan menceritakan sebuah kisah menakjubkan yang akan membalikkan sepenuhnya imajinasi anda. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan subscribe dan like di bahagian bawah kanan video ini. Semuanya percuma. Saya ialah Encik Chu Tetsu, 66 tahun. Sudah lebih setahun saya bersara daripada syarikat, tetapi saya masih tidak tahu apa yang perlu saya lakukan. Saya masih mempunyai tabiat bangun pada jam 7 pagi setiap hari, tetapi saya tiada tempat untuk pergi atau apa-apa untuk dilakukan. Apabila saya hanya duduk di ruang tamu menonton berita, isteri saya, Puan Kang Suki, akan berkata dengan dingin, lagi-lagi televisyen. Daripada terperuk di rumah setiap hari, kenapa tidak keluar cari kerja sambilan? Sudah 38 tahun saya berkahwin dengan Suki, 62 tahun. Tetapi perbualan kami semakin berkurangan sejak kebelakangan ini. Apabila saya cuba berkata sesuatu, kami hanya saling salah faham. Pada usia ini, apa kerja yang boleh saya buat? Tiada tempat untuk saya temuduga. Awak cakap macam itu selepas awak pulih daripada penyakit ke? Orang lain jadi pengawal keselamatan di Pangsapuri atau kerja sambilan tolak troli di pasar raya. Sudahlah. Apa dosa saya di kehidupan lepas sampai nasib saya jadi begini? Beberapa patah perkataan seperti ini, dan kami berdua akan terdiam. Saya rasa Suki pun tidak bermaksud begitu, tetapi dia tidak tahu cara menyatakannya. Saya juga sama. Kami hanya menjalani hidup masing-masing. Anak sulung saya, Mensu, sudah berkahwin dan tinggal di kota Kinabalu, manakala anak perempuan saya, Ion Jeong, bekerja di Kuala Lumpur. Kami berhubung sekali atau 2 kali setahun, itu pun hanya untuk bertanya kabar. Ayah sihat? Ayah buat apa sekarang? Ya, sihat. Awak pun jaga diri. Baiklah, nanti saya hubungi lagi. Selepas panggilan singkat berakhir, hati saya terasa lebih kosong. Ketika anak-anak masih kecil, rumah sentiasa riuh rendah, tetapi sekarang terlalu sunyi. Pada sebelah petang, saya akan keluar berjalan-jalan. Saya berjalan mengelilingi kejiranan, tetapi itu pun hanya mengambil masa 30 minit. Saya kadang-kadang duduk di bangku taman memerhatikan orang. Dan apabila saya melihat pasangan muda atau keluarga dengan anak-anak, hati saya menjadi lebih sunyi. Adakah hidup saya akan layu seperti ini? Saya semakin kerap bercakap seorang diri sekarang. Saya fikir saya telah hidup bersungguh-sungguh untuk keluarga selama lebih 40 tahun bekerja di syarikat, tetapi kini saya bersara, saya rasa tiada apa yang tinggal. Pada waktu malam, saya duduk makan bersama Suki. Kadang-kadang hanya bunyi televisyen yang kedengaran. Kuah ini agak masin. Oh, saya tak apa. Hanya perbualan seperti itu. Dahulu, kami bercerita tentang apa yang berlaku sepanjang hari dan banyak bercakap tentang anak-anak, tetapi entah sejak bila, kami tidak lagi mempunyai apa-apa untuk dicakapkan. Pada waktu malam, Suki tidur awal dan saya menonton televisyen bersendirian di ruang tamu.
Kadang-kadang saya teringat zaman muda saya. Pada masa itu, saya mempunyai banyak impian dan perkara yang ingin saya lakukan. Tetapi sekarang saya rasa saya hanya menghabiskan masa setiap hari. Pada suatu hari, ketika rutin harian yang sama berulang, saya bertemu dengan rakan universiti lama saya, Jun Ho, selepas sekian lama. Sudah bertahun-tahun kami tidak berjumpa. Kami minum bir di sebuah kedai mamak di kejiranan dan bercerita tentang masa lalu, tanpa menyedari masa berlalu. Wei, Tetsu. Kita dah benar-benar tua, kan? Ya, betul. Tak sangka dah 66 tahun. Awak buat apa sekarang? Apa yang awak buat selepas bersara? Entahlah, tak ada apa-apa. Hanya melepak di rumah. Jun Ho juga dalam keadaan yang sama. Bersara dan tiada tempat untuk pergi atau apa-apa untuk dilakukan. Namun, bercerita tentang masa lalu membuatkan saya berasa sedikit lebih baik. Kami ketawa dan mengeluh sambil mengenang kembali kenangan dari tahun pertama universiti, ketika pertama kali bekerja dan awal perkahwinan kami. Dalam perjalanan pulang, saya lebih mabuk daripada biasa. Selepas turun dari LRT dan berjalan pulang ke rumah, saya tiba-tiba berasa lapar. Sambil berjalan di lorong, saya melihat cahaya samar. Ia adalah papan tanda sebuah kedai makanan segera yang usang. Tertulis miso ais roti canai ome goreng. Walaupun sudah pukul 10 malam, kedai itu masih buka. Nak makan roti canai ke di sini? Saya masuk tanpa berfikir panjang kerana pengaruh alkohol. Kedai kecil itu hanya mempunyai kira-kira 4 meja. Seorang wanita berusia lewat 50 menjaga kedai itu seorang diri. Selamat datang. Boleh saya bantu? Roti canai satu dengan mie goreng. Baik. Saya akan siapkan segera. Pemilik kedai itu bergerak pantas dan mula menyediakan roti canai. Selepas seketika, roti canai panas dan mie goreng dihidangkan. Pada suapan pertama, saya merasakan perasaan yang pelik. Kuah panas meluncur ke kerongkong saya dan menghangatkan badan saya. Tetapi tiba-tiba, kenangan lama mula muncul di kepala saya. Saya makan roti canai dengan senyap sambil melihat sekeliling. Meja usang, kerusi lama, malah papan menu di dinding. Setiap kali saya menghirup kuah panas, saya merasakan seolah-olah saya pernah melihatnya di suatu tempat. Tetapi pada suapan kedua, satu adegan jelas muncul di kepala saya. Ia berlaku lebih 40 tahun yang lalu, tetapi ia terasa begitu nyata seperti semalam. Ia adalah musim bunga tahun pertama universiti. Terdapat sebuah kedai makanan segera kecil kira-kira 5 minit berjalan kaki dari pintu masuk utama universiti. Papan tandanya tertulis kedai roti canai hijau dan ia mempunyai lebih ramai pelanggan daripada kedai lain. Pada mulanya, saya tidak begitu berminat. Saya hanya fikir ia salah satu daripada banyak kedai roti canai. Tetapi suatu hari, kawan saya Seong Men berkata, "Wei, Tetsu. Awak pernah pergi kedai roti canai hijau?" "Tidak. Kenapa?" "Pemiliknya sangat hebat. Awak kena pergi cuba." Seong Men tersenyum penuh makna. "Apa yang awak cakapkan? Kedai roti canai semuanya sama saja." "Tidak. Ia benar-benar berbeza. Terutamanya kalau pergi lewat malam. Lagi bagus." Saya menjadi ingin tahu. Jika Seong Men berkata begitu, pasti ada sesuatu yang istimewa. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanan pulang dari belajar di perpustakaan pada lewat malam, saya melalui kedai roti canai itu. Walaupun sudah lewat pukul 9 malam, lampu masih menyala. Saya teragak-agak seketika, kemudian membuka pintu dan masuk. "Selamat datang, pelajar." Satu suara ceria kedengaran.
Seorang wanita berusia awal 50-an tersenyum lebar dan menyapa saya. Tetapi ada sesuatu yang berbeza daripada pemilik kedai roti canai yang lain. Pertama, solekannya tebal. Gincu merah dan pembayang mata yang tebal. Kedua, pakaiannya pelik. Dia memakai baju rajut ketat yang memeluk badannya dan seluar ketat yang seakan pecah di bahagian punggung, menampakkan sepenuhnya garis paha dan kaki yang padat. Nak makan apa? Ini kali pertama awak datang, kan? Ya. Roti canai 1. Roti canai saja? Macam mana boleh cukup? Saya tambahkan cucuk udang juga. Sambil berkata begitu, dia meletakkan gelas air di hadapan saya dan dia mendekat secara tidak langsung. Ada bau minyak wangi yang kuat. Ia adalah bau yang manis tetapi anehnya merangsang. Semasa dia menyediakan roti canai, saya melihatnya berjenaka dengan pelanggan lain. Kebanyakan mereka adalah pelajar lelaki berusia 20-an dan semuanya berbual dengan selesa dengan pemilik kedai itu. Abang, macam mana kelas hari ni? Akak, boleh tak bagi sedis lebih? Wei, mana ada duit, nak sedis apa? Mereka bergurau sambil ketawa seperti rakan sebaya. Tetapi kadang-kadang, gerak-geri atau cara percakapannya menunjukkan sesuatu yang berbeza. Apabila roti canai saya tiba, ia juga sama. Dia tidak hanya meletakkannya di meja, tetapi duduk di sebelah saya, mengurut bahu saya, dan bahkan menghulurkan sudu dan garfu. Makan banyak-banyak. Banyak belajar mesti penat. Ya. Terima kasih. Siapa nama awak? Chu Tetsu. Tetsu, nama yang bagus. Saya Yunize. Panggil saja Kak Hija. Secara semula jadi, cara kami bercakap bertukar menjadi informal. Saya merasakan jurang di antara kami semakin mengecil. Datanglah selalu. Kakak akan masak banyak makanan sedap untuk awak. Dia berkata sambil mengusap paha saya perlahan, dan jantung saya berdegup kencang seketika. Bagi saya, seorang bujang berusia 20 tahun, ia adalah rangsangan yang terlalu kuat. Sejak hari itu, saya sering teringat kedai roti canai itu. Bentuk badan Kak Hija yang menggoda, bibirnya yang lembab, bau minyak wanginya. Beberapa hari kemudian, saya kembali lagi. Oh, Tetsu datang lagi. Rindu kakak ke? Dia berkata sambil tersenyum nakal, tetapi kali ini dia mendekat dan mencubit punggung saya sedikit. Ah, saya cuma nak makan roti canai. Jangan tipu. Awak datang sebab kakak, kan? Muka saya merah padam. Saya cuba menafikannya, tetapi kata-kata tidak keluar. Comelnya awak ni. Mana nak cari budak baik macam ni sekarang? Begitulah saya semakin menjadi pelanggan tetap kedai roti canai itu. Saya singgah 2 atau 3 kali seminggu, dan setiap kali, Kak Hija melayan saya dengan lebih mesra. Suatu hari, apabila saya berkata saya demam, dia membancut teh panas untuk saya. Pada hari lain, apabila saya berkata saya dalam musim peperiksaan, dia membelikan saya makanan ringan. Tetsu memang baik. Awaklah pelanggan kesayangan kakak. Setiap kali mendengar kata-kata ini, hati saya berdebar-debar. Saya rasa seperti kami bukan sekadar pelanggan, tetapi menjadi hubungan yang istimewa. Rakan-rakan saya juga perasan. Wei, Tetsu. Awak asyik pergi kedai Hija saja sekarang? Ya. Makanan di sana sedap. Apa? Makanan sedap? Bukankah ada benda lain yang sedap? Hahaha. Walaupun melihat rakan-rakan saya tersenyum penuh makna, saya tidak dapat menafikannya. Apabila sebulan berlalu, saat yang menentukan tiba. Pada masa itu,
Saya sedang bercinta dengan Sujen, rakan sekelas saya. Mungkin kerana ia cinta pertama saya sangat menghargainya. Tetapi suatu hari, Sujen tiba-tiba memberitahu saya untuk berpisah. Maafkan saya. Kita putus. Kenapa? Tiba-tiba kenapa? Entahlah, kita rasa macam tak serasi. Walaupun saya bertanya berkali-kali, dia tidak memberikan alasan yang jelas. Kemudian, saya mengetahui daripada kawan bahawa dia mula bercinta dengan seorang senior yang lebih tinggi dan lebih kacak. Saya sangat terkejut kerana cinta pertama saya berakhir dengan begitu hampa. Saya duduk termenung seorang diri di bilik asrama, kemudian keluar kerana berasa sesak dada. Kebetulan hari itu hujan lebat. Saya berjalan jauh di bawah hujan tanpa payung, tanpa tahu ke mana hendak pergi. Semasa saya berjalan tanpa tenaga, langkah saya secara semula jadi menuju ke kedai roti canai hija. Apabila saya tiba di kedai roti canai, sudah lewat pukul 10 malam. Semua pelanggan lain sudah pulang dan Kak Hija seorang diri sedang mengemas meja. Oh, Tetsu. Kenapa datang lewat macam ni? Kenapa awak basah kuyup kena hujan? Nanti demam. Dia tergesa-gesa mengambil tuala dari belakang dan mula mengeringkan rambut saya. Sentuhan tangannya hangat. Tapi kenapa muka awak macam ni? Ada apa-apa jadi ke? Sambil mengelap air hujan di muka saya dengan tuala, dia bertanya dengan risau. Ah, tak ada apa-apa. Maaf datang lewat. Boleh tolong masakkan roti canai satu? Kak Hija terus melihat muka saya walaupun sedang menyediakan roti canai. Awak bergaduh dengan teman wanita ke? Saya tidak dapat berkata apa-apa. Betul kan? Tengok muka awak pun tahu. Bergaduh pasal apa? Bukan bergaduh, kami putus. Putus? Oh, mesti sedih sangat kan? Cinta pertama ke? Ya. Mesti lagi sakit. Cinta pertama memang istimewa. Kerongkong saya tersekat dan roti canai tidak dapat ditelan. Sangat sakit? Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tak apa. Nanti lama-lama akan lupa. Kakak pun banyak pengalaman macam tu. Dia menepuk-nepuk belakang saya dengan tangannya dan sentuhan itu benar-benar hangat. Tengok Tetsu kakak yang sedih ni. Hari ni kakak kena temankan minum sikit. Kak Hija bangun dan mengambil sebotol arak dan makanan ringan dari belakang. Kemudian duduk di hadapan meja saya. Kakak tak perlu susah-susah minum arak pada waktu macam ni sebab saya. Tak apa. Tetsu kita susah hati. Hari ni minum saja. Minum dan lupakan semuanya. Kami melagakkan gelas dan minum tegukan pertama. Kerongkong saya terasa panas. Tetapi saya berasa sedikit lebih baik. Selepas tegukan kedua, muka saya terasa panas. Kak Hija kelihatan lebih cantik daripada biasa. Sebenarnya, kakak pun pernah berkahwin. Tapi suami kakak selalu pukul kakak bila dia minum. Jadi kakak bercerai dan teruskan hidup dengan kedai ni seorang diri. Dia tiba-tiba menceritakan masa lalunya dengan suara yang serius. Mesti susah, Kak. Pada mulanya memang susah, tapi sekarang dah tak apa. Cuma kadang-kadang rasa sunyi. Selepas tegukan ketiga, muka saya menjadi lebih merah. Kak Hija juga kelihatan sedikit mabuk. Tiba-tiba dia bangun. Sekejap, nak kunci pintu. Dia pergi ke pintu kedai, mengunci mangga dan membalikkan papan tanda tutup agar kelihatan dari luar. Kenapa kunci pintu? Sebab tak nak terima pelanggan lagi. Dan nak berbual dengan Tetsu dengan senyap. Dia kembali dan kali ini duduk di sebelah saya, bukan di hadapan. Bau minyak wangi semakin kuat menusuk hidung.
Sekarang tinggal kita berdua saja. Suasana terasa berbeza. Kedai itu menjadi lebih sunyi dan jarak antara saya dan Kak Hija semakin rapat. Tetsu, jujur dengan kakak. Bagaimana kakak ni? Cantik? Ya, sangat cantik. Kalau seksi? Pada soalan yang tiba-tiba itu, muka saya serta-merta merah padam. Jangan malu. Lelaki memang boleh fikir macam tu. Kak Hija mengusap lembut belakang tangan saya. Awak dah 20 tahun. Dah dewasa kan? Awak dah sampai mana dengan teman wanita? Cuma. Cuma apa? Jangan-jangan awak cuma bercium saja? Kalau yang lain. Saya terlalu malu untuk menjawab lebih lanjut. Awak masih bujangkir? Jantung saya mula berdegup kencang seperti orang gila. Tetsu, nak kakak ajarkan? Apa? Cara untuk jadi dewasa. Lee. Kak Hija meletakkan gelas arak di hadapan saya dan tersenyum senyap. Saya tidak dapat menjawab apa-apa dan hanya menundukkan kepala. Dia mengusap pipi saya dan berbisik perlahan dengan suara rendah. Comelnya. Tapi tak apa ke kalau dengan makcik macam kakak ni buat kali pertama? Seketika, jantung saya berdegup kencang seakan pecah dan nafas saya tersekat. Saya, seorang bujang berusia 20 tahun, kaku di hadapan pemilik kedai makanan segera berusia awal 50-an. Bukan makcik, tapi kakak yang sangat cantik. Saya menjawab dengan suara yang bergetar. Pandangan mata Kak Hija berubah. Ada cahaya yang dalam dan berbahaya terpancar. Tangannya memegang tangan saya, kemudian perlahan-lahan naik ke bahu saya. Sentuhan itu lembut dan hangat, tetapi pada masa yang sama, terasa seperti elektrik mengalir. Tetsu, gugup ke? Sedikit. Tak apa. Kakak akan ajar pelan-pelan. Apabila dia mendekat, bau minyak wangi semakin kuat. Tutup mata. Ya. Tutup mata, jangan takut. Sebaik sahaja saya menutup mata dengan berhati-hati, sentuhan hangat dan lembap menyentuh bibir saya. Pada mulanya lembut, kemudian sedikit lebih dalam. Itu adalah ciuman pertama saya yang sebenar. Macam mana? Sedap. Kalau macam tu, nak belajar peringkat seterusnya? Peringkat seterusnya? Ya. Apa yang orang dewasa buat? Tangan Kak Hija perlahan-lahan mengurut paha saya. Kerasnya. Seluruh badan saya menggigil mendengar bisikan di telinga saya. Tetsu, nak naik bilik kakak? Bilik? Ya. Bilik kakak ada di tingkat atas kedai. Di sana lagi selesa. Kak Hija memegang tangan saya dan bangun. Mari ikut. Kaki saya terasa goyah semasa menaiki tangga. Saya tidak tahu sama ada kerana arak atau kerana gugup. Ia adalah bilik studio kecil. Hanya ada satu katil, meja sulik dan almari kecil. Duduk. Apabila saya duduk di tepi katil, Kak Hija juga duduk di sebelah saya. Jarak kami semakin rapat. Jangan gugup. Kakak akan uruskan semuanya. Tangannya mula membuka satu persatu butang baju saya. Kakak. Jangan cakap apa-apa, rasakan saja. Sentuhan hangat menyentuh dada saya. Seluruh badan saya merasakan getaran elektrik. Malam itu, saya menjadi lelaki dewasa yang sebenar. Masa yang saya habiskan bersama Kak Hija seperti mimpi. Ia lembut dan hangat, dan kadang-kadang sengit. Saya kembali ke asrama hanya pada waktu subuh. Fikiran saya kosong, tetapi pada masa yang sama, saya merasakan perubahan besar telah berlaku.
Sejak hari itu, hidup saya berubah sepenuhnya. Luka perpisahan dengan Sujen entah ke mana, digantikan dengan kerinduan yang mendalam terhadap Kak Hija. Setiap malam saya pergi ke kedai roti canai itu. Selepas semua pelanggan pulang, Kak Hija akan mengunci pintu dan membawa saya ke tingkat atas. Tetsu kakak datang lagi hari ini. Ya. Saya sangat rindu kakak. Ya, kakak pun rindu Tetsu. Hari ini pun boleh buat kakak gembira, kan? Setiap malam adalah istimewa. Kak Hija mengajar saya banyak perkara. Cara mencintai, cara menjadi dewasa, dan cara berinteraksi dengan wanita. Tetsu pun kuat stamina. Memang bagus bila muda. Setiap kali menerima pujian, hati saya berbangga. Saya rasa seperti saya menjadi seseorang yang istimewa. Tetapi pada masa yang sama, saya mula merasakan sesuatu yang berbahaya. Pandangan mata Kak Hija semakin kuat. Tetsu, awak hanya perlu pandang kakak saja. Jangan pandang perempuan lain. Pada mulanya, saya fikir dia bergurau. Tetapi ia semakin serius. Saya nampak awak bercakap dengan perempuan lain selain kakak. Kenapa buat macam tu? Mereka cuma rakan sekelas. Tapi tak boleh. Kakak cemburu. Saya mula berasa sedikit tertekan. Selepas kira-kira sebulan, obsesi Kak Hija semakin teruk. Tetsu, kenapa lambat sangat hari ni? Awak bersama perempuan lain ke? Tidak. Saya belajar di perpustakaan. Jangan tipu. Kakak tahu semuanya. Saya semakin berasa sesak nafas. Pada mulanya, saya fikir kami mempunyai hubungan istimewa, tetapi sekarang saya berasa seperti dia mengawasi saya. Kakak, saya pun ada kehidupan sendiri. Kehidupan? Ada yang lebih penting daripada kakak ke? Ini adalah kali pertama saya melihat Kak Hija marah. Wajahnya sama sekali berbeza daripada sikapnya yang ceria dan berani. Bukan macam tu. Saya kena masuk kelas dan jumpa kawan-kawan. Kawan-kawan, kawan lelaki ke? Kawan perempuan? Kawan lelaki. Kalau macam tu tak apa. Tapi awak tak boleh jumpa perempuan lain. Ia pelik. Kami bukan pasangan kekasih. Jadi kenapa dia mencampuri hal saya? Kakak, adakah kita pasangan kekasih? Saya bertanya secara tiba-tiba. Itu adalah soalan yang saya ingin tahu selama ini. Pasangan kekasih, itu tidak penting. Kita mempunyai hubungan yang lebih istimewa. Hubungan yang lebih istimewa? Ya. Kakak adalah wanita pertama awak. Itu sudah cukup. Ada sesuatu yang aneh, tetapi pada masa itu, saya tidak begitu faham. Saya fikir Kak Hija mencintai saya. Tetapi seiring waktu, ia semakin sukar. Tekanan untuk pergi ke kedai roti canai setiap malam. Situasi di mana saya terpaksa berhati-hati walaupun hanya bercakap dengan wanita lain. Berterusan. Saya semakin berasa terkongkong. Saya ingin menikmati kehidupan universiti saya dengan bebas, tetapi saya tidak dapat berbuat demikian. Kemudian, suatu hari, saya bekerjasama dengan rakan sekelas saya, Miyang, untuk menyiapkan tugasan. Kami bertemu di perpustakaan untuk belajar, dan tiba-tiba Kak Hija muncul. Tetsu, awak buat apa di sini? Saya terkejut. Saya tidak sangka Kak Hija akan datang ke universiti. Buat tugasan. Siapa perempuan ni? Pandangan matanya yang tajam ke arah Mi yang menunjukkan niat membunuh. Dia rakan sekelas. Kenapa lelaki dan perempuan berdua-duaan? Saya kata buat tugasan. Tugasan bukan buat seorang diri ke?
Kenapa buat dengan perempuan? Saya sangat malu melihat Mi yang kelihatan keliru. Kakak, jangan buat macam ni di sini. Jangan buat macam ni? Pelik ke kalau kakak cemburu bila lelaki kakak dengan perempuan lain? Mata Mi yang membesar mendengar perkataan lelaki kakak. Dia seolah-olah menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Tetsu, saya pergi dulu. Mi yang tergesa-gesa mengemas barangnya dan keluar dari perpustakaan. Saya sangat malu. Kenapa kakak bertindak macam tu? Bertindak macam tu? Pelik ke kalau kakak cemburu? Cemburu? Kita bukan pasangan kekasih. Kenapa cemburu? Bukan pasangan kekasih? Jadi apa yang kita buat setiap malam? Suaranya meninggi. Pelajar-pelajar lain di perpustakaan memandang kami. Kakak, tolong senyap di sini. Senyap? Awak sekarang suruh kakak? Dia benar-benar tidak waras. Itu adalah kali pertama saya melihat Kak Hija seperti itu. Sejak hari itu, saya tidak dapat menahannya lagi. Saya mula merasakan bahawa hubungan ini salah. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke kedai roti canai dan berkata, "Kakak, saya sangat penat. Mari kita putus." Penat? Apa salah kakak? Campur tangan terlalu banyak. Saya tak boleh jumpa kawan-kawan dan tak boleh menjalani kehidupan universiti yang normal. Kehidupan universiti yang normal? Itu lebih penting daripada bersama kakak? Bersama kakak memang seronok. Tapi saya tak boleh teruskan macam ni. Wajah Kak Hija berkerut. Jadi awak nak tinggalkan kakak? Kakak dah bagi semua pada awak? Bukan tinggalkan, tapi kita pergi haluan masing-masing. Apa? Jangan main-main. Apa yang budak mentah macam awak boleh buat tanpa kakak? Kata-katanya semakin kasar. Awak nak jumpa perempuan lain? Sebab tu awak tinggalkan kakak? Bukan sebab perempuan lain. Jangan tipu. Mesti ada perempuan lain. Kak Hija mula menjerit sambil membaling pinggan. Dia kelihatan seperti orang yang sama sekali berbeza. Kakak, tenanglah. Tenang? Awak tahu tak betapa susahnya kakak kerana awak? Setiap malam kakak tunggu awak. Dia tiba-tiba terduduk di lantai dan mula terisak-isak. Wajahnya kelihatan marah dan sedih. Maafkan saya, kakak. Tapi saya benar-benar perlu mengakhirinya. Tidak. Jangan. Awak milik kakak. Dia tidak berputus asa sehingga akhir. Tetapi saya sudah membuat keputusan. Saya benar-benar minta maaf. Masa yang saya habiskan bersama kakak sangat berharga. Tetapi sekarang ia perlu berakhir. Sambil keluar dari kedai roti canai, saya menoleh ke belakang buat kali terakhir. Kak Hija sedang menangis di meja. Hati saya sakit, tetapi saya tidak dapat kembali. Sejak itu, saya tidak pernah pergi ke kedai roti canai itu lagi. Kadang-kadang saya melalui lorong itu, tetapi saya sengaja mengambil jalan lain. Kenangan bersama Kak Hija manis tetapi pahit. Dia adalah orang yang baik yang memberikan saya pengalaman pertama, tetapi pada masa yang sama, ia adalah cinta yang terlalu berat. Beberapa tahun kemudian, saya mendengar kedai roti canai itu telah ditutup. Saya tidak tahu ke mana Kak Hija pergi. Sekarang pun, kadang-kadang apabila saya memikirkannya, saya berasa kompleks. Encik, awak okey ke? Tiba-tiba, saya tersedar apabila seseorang memanggil. Di hadapan saya, pemilik kedai roti canai berusia lewat 50 memandang saya dengan risau. Ah, ya. Saya okey. Mi goreng dah kembang.
Nak saya buatkan yang baru? Baru pada ketika itu saya melihat mangkuk mi goreng di hadapan saya. Mi itu telah kembang sepenuhnya. Ah, tidak. Ini pun okey. Saya terpaksa mengambil sesudu mi goreng yang kembang. Rasanya tidak sedap, tetapi kuah panas yang meluncur ke kerongkong membuatkan saya kembali ke realiti. Saya tidak menyangka kenangan lebih 40 tahun yang lalu akan begitu jelas. Kenangan bersama Kak Hija yang muncul begitu jelas seperti semalam. Pada masa itu, ia adalah masa yang sangat sengit dan panas. Tetapi sekarang apabila saya memikirkannya, adakah itu benar-benar cinta? Hubungan antara wanita berusia 50N dan pemuda berusia 20 tahun. Itu lebih kepada semacam penyimpangan daripada cinta. Bagi saya, itu adalah pengalaman pertama, dan bagi Kak Hija, mungkin cara untuk mengusir kesunyian. Ada apa-apa lagi encik nak makan? Pemilik kedai roti canai itu bertanya lagi. Sikapnya yang jujur dalam mengendalikan kedai dan menjalani hidup dengan tenang agak berbeza daripada Kak Hija. Dia tidak memakai sulikan tebal dan tidak memakai pakaian ketat yang menampakkan bentuk badannya. Dia hanya seorang wanita pertengahan umur yang biasa. Tidak. Terima kasih. Saya dah kenyang. Ketika membayar, saya tiba-tiba teringat sesuatu. Fikiran bahawa Suki akan menunggu saya di rumah. Isteri yang telah hidup bersama selama 38 tahun. Kadang-kadang dia merungut dan kadang-kadang dia tidak peduli, tetapi dia sentiasa berada di sisi saya. Hubungan dengan Kak Hija adalah rangsangan dan manis, tetapi akhirnya terpaksa berakhir. Ia terlalu panas, jadi ia tidak dapat bertahan lama. Tetapi kehidupan perkahwinan saya dengan Suki berbeza. Ia biasa dan kadang-kadang membosankan, tetapi kami telah bertahan bersama selama 38 tahun yang panjang. Semasa keluar dari kedai roti canai, udara malam yang dingin menghilangkan rasa mabuk dan menjernihkan fikiran saya. Saya terus berfikir semasa berjalan pulang ke rumah. Memang benar perbualan saya dengan Suki semakin berkurangan dan kami tidak lagi mempunyai apa-apa untuk dicakapkan. Tetapi adakah itu benar-benar masalah? Ketika muda, saya fikir cinta haruslah panas dan sengit. Seperti hubungan saya dengan Kak Hija. Tetapi apabila saya semakin tua, saya menyedari bahawa cinta bukanlah begitu. Cinta sejati adalah berkongsi kehidupan seharian yang biasa. Bangun pagi dan berkata selamat pagi, makan malam di meja yang sama, dan menjaga satu sama lain ketika sakit. Perkara-perkara kecil seperti skim cinta sejati. Suki juga sama. Walaupun dia kelihatan dingin di luar, dia sentiasa menjaga kesihatan saya, membasuh pakaian, dan memasak makanan. Walaupun dia tidak menyatakannya dengan kata-kata, dia menunjukkan bahawa dia mencintai saya melalui tindakannya. Tetapi saya, selepas bersara, hanya melepak di rumah dan merungut. Apabila Suki bercakap, saya menjawab dengan acuh tak acuh dan menghabiskan masa bersendirian merindui masa lalu. Apabila saya membuka pintu hadapan dan masuk, Suki sedang menonton televisyen di ruang tamu. Lambatnya. Awak pergi mana? Nada suara merungut seperti biasa, tetapi anehnya hari ini suara itu terdengar berbeza. Saya rasa ada rasa bimbang di dalamnya. Saya minum dengan Junho selepas sekian lama. Lepas tu saya lapar, jadi saya makan roti canai di kedai. Bau arak. Pergi mandi dan tidur. Ya. Saya akan buat. Sambil mandi, saya tiba-tiba terfikir. Fikiran bahawa Suki juga akan berasa sunyi. Anak-anak semuanya sudah berdikari, dan suaminya hanya terperuk di rumah selepas bersara dengan muka yang masam setiap hari. Betapa sesatnya dia. Saya melihat cermin di bilik mandi dan melihat wajah lelaki tua berusia 66 tahun. Banyak kedutan telah muncul,
dan banyak rambut telah gugur. Sekarang bukan lagi masa untuk berpegang pada kenangan zaman muda. Kenangan hanyalah kenangan. Masa bersama Kak Hija memang pengalaman yang berharga. Tetapi itu adalah perkara masa lalu dan realiti yang perlu saya jalani sekarang adalah berbeza. Selepas mandi dan keluar, saya pergi ke bilik tidur dan mendapati Suki sudah berbaring. Dia membelakangi saya berpura-pura tidur, tetapi dari bunyi nafasnya, saya rasa dia belum tidur. Saya juga berbaring di atas katil dengan senyap dan berkata dengan suara perlahan, "Sayang, terima kasih." "Kenapa?" "Cuma, awak dah banyak bersusah payah selama 38 tahun. Seketika, kesunyian melanda. Kemudian Suki menjawab dengan suara perlahan, "Jangan cakap macam tu. Itu sahaja." Tetapi itu sudah cukup. Tidak perlu banyak kata-kata. Saya berbaring di atas katil, memandang siling, dan berjanji pada diri sendiri. Mulai sekarang, saya tidak akan hanya berpegang pada kenangan masa lalu, tetapi akan menghargai masa kini. Saya akan melayan Suki dengan lebih baik dan menjalani sisa hidup saya dengan bermakna. Kerana walaupun kenangan itu panas, apa yang benar-benar mengisi perut saya adalah realiti di hadapan saya sekarang. Saya menyedari bahawa kehidupan harian yang biasa bersama Suki adalah hidangan sebenar dalam hidup saya. Walaupun kenangan panas 40 tahun yang lalu berharga, saya tahu Suki yang sedang tidur di sebelah saya sekarang lebih berharga. Mulai esok, saya perlu berubah. Saya akan lebih mengambil berat tentang Suki, mencari aktiviti yang boleh kami lakukan bersama dan menjalani sisa hidup saya dengan lebih bermakna. Terima kasih kerana menonton.